Nampaknya persiapan menuju hari bahagia Bella Astilah dan Syed Saddiq semakin hangat diperkatakan. Terbaharu, sebuah perkongsian di Threads menarik perhatian ramai apabila kelihatan sekumpulan wanita dipercayai sedang membuat persiapan bersama. Menerusi hantaran tersebut, turut ditulis bahawa ini merupakan fasa persediaan bersama bakal pengiring pengantin daripada kedua-dua belah pihak, iaitu pihak pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan. Perkongsian itu terus mencetuskan keterujaan peminat yang sudah tidak sabar menantikan hari istimewa pasangan ini. Menariknya, netizen mula mengira jumlah individu yang kelihatan dalam gambar tersebut. Ada yang menyebut seramai 10 orang, termasuk nama Adira yang turut menjadi persoalan kerana tidak kelihatan dalam gambar yang dikongsikan. Malah, ada juga netizen yang membuat andaian mengenai pembahagian jumlah pengiring antara kedua-dua belah pihak. Namun, semua itu hanyalah spekulasi netizen kerana tiada penjelasan rasmi mengenai senarai penuh mereka yang bakal terlibat. Di ruangan komen pula, ramai yang mendoakan agar segala urusan pasangan ini dipermudahkan, diberkati dan perjalanan menuju halal berjalan lancar. Sementara itu, seorang lagi netizen pula bergurau dan meminta supaya jangan didedahkan lagi mengenai dulang hantaran selepas ini kerana mahu melihat sendiri kejutan pada hari bahagia nanti. Untuk tema majlis pula, ia sebenarnya sudah diketahui umum apabila Bella dan Syed Saddiq dikatakan memilih konsep serba putih dengan sentuhan gaya Arab yang elegan. Jadi, dengan persiapan rombongan pengiring yang sudah mula dikongsikan ini, nampaknya hari bahagia Bella dan Syed Saddiq semakin dekat dan semakin membuatkan peminat tidak sabar. Apa pendapat anda? Adakah selepas ini lebih banyak persiapan mereka akan mula didedahkan kepada umum? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen.